Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Puan Nik Nurul Fatihah Wahida binti Mahasan yang telah berakhir perkhidmatannya di sekolah ini pada 8 Jun. Baik cikgu, saya ada beberapa soalan yang akan ditanyakan. Soalan pertama, apakah kenangan paling manis sepanjang cikgu mengajar di sini? Kenangan paling manis sepanjang saya mengajar dekat sini ialah kejayaan murid daripada gagal kepada lebih berjaya lah. Soalan seterusnya, apakah cabaran terbesar yang cikgu hadapi sebagai seorang guru? Okey, antara cabaran terbesar yang saya hadapi sebagai seorang guru ialah cabaran emosi murid, untuk mengawal emosi murid supaya lebih berminat untuk belajar. Itulah salah satu cabaran yang terbesar untuk saya lah. Okey. Boleh cikgu berikan satu pesanan terakhir kepada murid-murid dan guru-guru di sekolah ini? Yang pertama ialah pesanan kepada murid-murid Sekolah Menengah Agama Al-Falah, belajar rajin-rajin supaya berjaya, boleh kerja elok-elok, bantu keluarga dan juga dapat bantu diri sendiri. Untuk guru-guru, terima kasih atas semua kerjasama yang diberikan kepada saya selama saya belajar dekat sini, selama saya mengajar dekat sini, dan juga kepada para pentadbir yang banyak bertimbang rasa kepada saya ucapkan terima kasih. Kepada semua AKP juga, saya ucapkan terima kasih sebab banyak memudahkan urusan saya sepanjang saya bekerja dekat sini. Semualah warga sekolah, pembersih, cleaner, guard, semua banyak sangat membantu saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih cikgu. Kami dari TVPSS ingin mengucapkan selamat maju jaya di sekolah baru. Terima kasih atas segalanya cikgu. Halalkan setiap titisan ilmu yang cikgu curahkan. Segala jasa ilmu dan pengorbanan cikgu akan sentiasa kami semat di dalam hati. Kami doakan cikgu semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan terus semelang di sekolah baharu. Selamat maju jaya cikgu. Terima kasih cikgu.